Okey bang, cara kita susun seluar ni untuk kita potong, untuk kita ukur. Okey. Pastikan yang depan ni menghadap depan kita tu lah. Depan menghadap depan, yang belakang ni menghadap ke belakang. Kemudian kita iron lah bahagian-bahagian yang apa berlipat-lipat ni kan. Supaya senang kita nak tanda dan kita nak potong, dan memudahkan tukang jahit kita ataupun kita nak jahit pun mudah. Okey, dia sebab dia kemas lah. Tu tujuan kita iron ni. Dia sebenarnya kita tak perlu nak iron teruk sangat, kita nak iron ni je, bahagian ujung-ujung ni yang berlipat-lipat ni, yang bekas jahitan sebelum ni kan. Okey bang, selesai. Okey. Untuk ini tanda panduan yang tengah-tengah ni tanda panduan kita nak samakan depan dengan belakang, kita nak ukur. Okey. Okey. So formula dia, pinggang customer saya 29. Okey. Abang cari 29 kat sini. 29 makna kata 14 setengah ni, 14 setengah kali 2 jadi 29 lah. Pinggang kali 2 saja. Kalau pinggang kali 2. Kalau bahagian punggung kali 4. Kalau bahagian peha kali 4, lutut dan kaki semua kali 4. Sekejap. Silap. Punggung saja kali 4. Yang lain semua kali 2. Okey. Pinggang kali 2. Sekejap. Semula. Kali 4 bang. Kali 4. Dia macam ni. Dia ada, kalau bahagian punggung dan pinggang, sebenarnya kali 4 lah. Kali 4. Okey. Tapi sebab kita dah buka macam ni, kita just kali 2 je. Semua kita akan kali 2 lah. Sebab kita dah buka. Pinggang, contoh kalau kita nak buat satu bahagian ni, pinggang ni kita akan kali 4. Okey? Kali 4 atau bahagi 4. Kita panggil bahagi 4. Okey, contoh kata pinggang dia saiz 29. 29 bersamaan kalau bahagi 4 jadi 7 suku. 7 suku. Okey? Jadi bila kita buka macam ni, dia dah jadi 2 bahagian. Bila jadi 2 bahagian, kita terus sahaja tarik bahagi 2 sahaja. Contoh 29 saya bahagi 2 jadi 14.5 lah. Okey, 14.5. Okey. Contoh okey. Sekarang ni minta maaf abang, saya duk pening-pening pula kepala, jadi takut abang keliru nanti. Okey. Sekali lagi saya terangkan sekali lagi. Untuk bahagian pinggang ni, pinggang customer saya 29. 29 ni disebabkan ada getah. Getah ni saya akan kali 2. Saya akan tambah 2. 29 tambah 2 jadi 31. So cari kat sini 31. Dekat sini 15.5. 15.5 bermakna 31 lah. 15.5 bermakna 31. Untuk cari tengah dia ni, sebenarnya kita bahagi 2 sahaja. 15.5 bahagi 2 jadi 7 3 suku. 7 3 suku. Okey, 7 3 suku duduk di tengah-tengah. Okey? Ataupun abang tak payah pening-pening kepala, abang lipat 2 lah, senang. Lipat 2 macam tu. Lepas tu letak je macam tu. Macam saya akan ke belakang sikit. Supaya biar belakang ni lebih daripada yang depan. Biasa saya akan buat macam tu. Bila belakang lebih daripada depan, sebab saya 29 dia terlampau kecil. Jadi
belakang ni akan jadi sempit, poket jadi terlampau rapat. Okey. Jadi kita akan tarik ke belakang sikit lah. Macam saya akan tarik ke belakang sikit lah. Kalau 15.5 ni, saya letaklah nombor 7 tu dekat sini. Ataupun 7 suku ke 7.5, 7 suku lah. 7 lah senang 7 letak kat tengah-tengah ni, 15.5 duduk kat belakang ni. Tanda saja. Ni pinggang ni bahagian pinggang. Okey, punggung punggung saya biasa saya akan tambah 4 lah, biar longgar sikit punggung, tak ada masalah. Kadang-kadang punggung customer ni jenis punggung besar juga. Okey, 35. Punggung customer saya 35, saya akan tambah 4 lah. Dalam 39. Sama ada saya tambah 3 ataupun saya tambah 4 macam tu. So 39. Terpulang pada abang nak tambah berapa kan. Kalau nombor 3 saya akan tambah 2 je. Nombor 3 biar fit sikit. So pinggang dia 39 lah. Bila dah siap tambah longgar. Sama juga 39. 19 kali 2 38. Tambah lagi setengah jadi 39 lah. 39 ni, ini punggung dia. Tak kisah. Abang agak-agak je punggung dekat mana. Abang agak je punggung dekat mana. Okey. Ataupun abang cari dia punya cawat dulu. Cawat ni daripada pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah. Okey. Pinggang ke bawah. Okey, cawat dia 27. Kata 27. 27, saya akan tarik ke atas sikit. Ini basi. Nombor 2 cm, saya akan tukar kepada cm saya akan tukar kepada cm. Kalau senang congak, kita tukar kepada cm saja. Okey, ni cm, ni 27. So labuh dia 27 macam tu. Nombor 2 ni saya akan letak dekat tanda basi setengah ni. Nombor 2. 2 ni kita anggap pinggang lah. Pinggang kan 2 inci. Kita tolak 2 inci untuk pinggang. Ni agak saja bang Ni agak saja. Nanti kita akan ukur balik. Okey. Okey, ni pastikan sama paras dan ke bawah sikit. Ke bawah sikit. Ni belakang ni dia akan ke bawah sikit. Lebih kurang 1 cm. Depan dengan belakang ni belakang ni akan rendah sikit daripada depan. Okey? Okey, abang tanda je macam tu. Kemudian cari punggung dia. Okey, punggung dia 39 tadi. Jadi 19.5. Sebenarnya dekat sini saya dah ada toyol lah. Saya dah tulis dah nombor apa ni? Nombor saya akan kali 4. Bagi 4. Setiap suku ni saya akan letak, kalau start daripada suku 1, nombor 1 ni akan jadi 4 lah. Sampai seterusnya. Saya bermula dengan nombor 6 ni. Nombor 6 ni 24. 6 kali 4, 24 lah. Okey. Jadi saya dah siap tulis menggunakan marker kat sini. So saya just cari kat sini saja nombor. Okey, contoh 39. 39 dia jadi 9 3 suku tu dah 39 lah. 39 kat situ. Yang belakang ni 39 dekat sini. So saya akan tarik ke belakang sikit, lebih kurang dalam setengah inci. Okey, setengah inci atau 3 suku inci macam tu. Saya akan, maknanya belakang tu akan jadi besar sikit daripada depan. Macam atas ni jugalah. Macam pinggang dia. Tanda saja depan ni. Tanda depan dan tanda belakang. Okey. Macam tu. 39. Okey. Yang depan ni, okey, kita tengok dia punya peha customer saya ni kecil. 23.5 je. Okey, kat depan ni daripada sini ke sini saya akan jarak dia 1.5 inci. 1.5 inci. Okey, belakang dia saya akan tarik terus ke 23. Itu maknanya ukuran peha dia 23. Okey, nampak Ini tanda panduan dia. Okey, ni tanda panduan dia semua ni. So dah siap ada semua tanda ni. Okey, dah siap semua ada tanda ni. Dia yang bahagian peha ni, pastikan belakang ni lebih besar daripada depan.
andai kata sama besar, tarik ke belakang sikit supaya depan ni akan jadi kecil sikit. Kalau 1 inci lah, belakang ni akan jadi lebih besar sikit. Kemudian kita akan tanda macam ni bang. Kita akan tanda macam ni. Atas dan bawah. Tanda terus. Lepas tu kita buat lekuk lah. Lekuk kat sini. Macam tu. Belakang pun sama. Yang lekuk tu kita tak perlu tanda pun. Kita tanda yang lurus sahaja. Okay. Lepas tu kita tanda. Ni kita jangan letak macam tu. Jangan bagi sama paras tu. Keluarkan sikit macam tu. Supaya tak kemut dia punya punggung tu nanti. So dia ada ruang sikit. Yang bawah ni. Okay. So dah tanda tu. Kita ukur balik supaya kita nak sahkan. Cukup tak 27 dia punya labuh cawat. So bermula dengan nombor 2 inci. 2 inci tu pinggang depan dan tambah lagi 2 inci di pinggang belakang. Contoh macam ni, saya akan kira. Dapat kat sini 12 3 suku. 12 3 suku ni saya akan tambah lagi 2. Jadi 14 3 suku. 14 3 suku ni kita akan letak dekat nombor 14 3 suku ni, kita akan letak di bahagian pinggang ni. Basi pinggang ni. Lepas tu kita akan ukur sampai ke bawah. So ngam-ngam dapat 27. Ngam-ngam dapat 27. So dah ngam 27, kita ukur labuh dia pula. Labuh dia 40. Okey, labuh ni ambil tulang tengah. Tolak terus siap-siap 2 inci macam tu. Tarik je 40. Okey? Tarik je 40. Okey. Okey, dah tarik 40 macam tu. So kita nak cari dia punya lebar kaki ni pula. Lilit kaki. Lilit kaki customer saya 14.5. 14.5. Okey, 14.5 tolak 1 inci jadi 13.5. Dekat tengah-tengah ni kita akan cari 13.5. Okey, 6.5, 3 suku kali 2 jadi 13.5 kat sini ya. 6 3 suku ni 13.5 lah. Okey. Depan ni dia akan kurang 1 inci daripada belakang. So tanda dulu kat sini. Kemudian dekat belakang ni kita ambil terus dia punya lilit kaki 14.5. So kalau kita ukur balik, dia akan lebih 1 inci daripada depan. Sini belakang 6 3 suku, depan 7 3 suku. Okey? Kaedah dia senang saja. So dia punya lutut 17. 8 kali 2 17. So 8 duduk kat sini. Lutut dia agak-agak lah tengah-tengah antara cawat dengan kaki ni, tengah-tengah. Agak-agak je bang. 16 17. Sini tanda terus 17. Okey. So dah ada tanda panduan tu, kita garis saja. Kita garis labuh dulu. Atas dan bawah. Atas bawah tanda. Okey. Ataupun nak tanda dekat bahagian tengah ni pun boleh juga supaya mudah kita nak jahit nanti dah ada nampak garisan tanda panduan tu. So kita tanda lutut dengan ukuran bawah ni tadi. Tanda saja. Kemudian kita guna pembaris curve. Tanda bahagian ni. Okay, itu saja bang. Mudah je. Okay, basi ni saya buat 2 inci lah. Agak je gunting. Okay. Lepas tu basi ni saya akan potong 1 inci.
1 inci. Belakang ni, yang bawah ni setengah inci. Yang atas ni kita besarkan. So akan kecil, besar. Yang ni pun sama, 1 inci. Basi dia. Dan belakang pun, yang bahagian depan ni, semua 1 inci. Sampai atas. So, itu saja. Yang atas ni kita kemaskan lah. Supaya nak jahit nanti senang. Okey, itu saja bang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.